Okay, sekarang pukul 8. Belum lah, lagi 2 minit pukul 8. So sebelum check out kita mandi dulu, supaya tak rindu. MTB. Bayangkanlah. Mana? Sejuk guys. Slow, sikit-sikit masuk. Yang masuk banyak terus. Tengok kesejukan. Sejuk. Sejuk. Sejuk teruk mat. Oh, dia dah batu sikit. Sejuk. Hei, iyalah. Sejuk kan? Ada tak? Jauh pula tu. Jauh pula tu sana. Sejuk guys. Kamera tak nak celup badan lah. Ha? Tak nak celup mana sejuk. Dah turun dah tadi kan? Sejuk. Waduh. Kenapa muka aku lain? Okey, kita dah nak naik. Tak boleh tahan sejuk. 20 minit je dah. Beku. Bismillah. Bijak-bijak dulu kan. Rasa-rasa dulu. Tapi arus dia kuat. Nolak-nolak. Yes. Alhamdulillah. Rasa macam berat nak tinggalkan tempat ni, tapi nak buat macam mana kan? Kita kena bergerak jugalah. Orang rumah Alau dah tunggu. Okay guys, kita dah siap kemas semua. Motor pun dah panas enjin. So kita nak gerak lah. Kita ke Lata Penyel. Betul tak? Kita pergi Lata Penyel. Nak tahu Lata Penyel tu macam mana, kau tunggu video selepas ni. Haha. Kala rindu menghinggapi hati yang telah lelah untuk mencintai, hati yang telah lama membeku. Kala bosan menantimu dengan berhati-hati menahan luka yang teramat perih. Namun ku bertahan menghadapi dan mulai berganjak pergi. Ku coba untuk melupakanmu, menghapus engkau dari hatiku, mengubur. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Lata Penyel. Tu dia. Datang ke Lata Penyel. Ni Alau yang cari tempat ni. Aku tak sangka ada jumpa kat ni.
Mantap. Dia belanja tiket parking. Mantap. Okay guys, kita tunjuk kat dalam sana. Bismillah. Okay guys, rupanya motor boleh bawa masuk satu motor bayarnya RM5. So korang boleh bawa motor ke dalam lah. Ya. Oh, ada kampung Oh, ada perkampungan dalam ni. Oh. Mungkin. Okay. Kita pergi sini. Nanti mungkin kena trekking lah ke atas sikit. Okay, jom kita bergerak. Kita nak tengok air terjun. Betul ni trekking lah. Betul lah kot. Tangga guys. Bismillah. Dia ajak ni pula kita jungle trekking. Yang betul-betul V8 adventure lah. Baik air dekat orang. Kita masih lagi dalam perjalanan untuk ke air terjun Lata Penyel. Kena trekking dekat 1 kilo je kan trekking. So jalan agak licin. Aku tak tahu lagi kat depan ni macam mana. So korang tunggu lah. Sikit je lagi sampai. Tapi sungai dia baik. Okay gang, kita ada kena naik tangga sikit. Hati-hati lah, tangga licin. Baik juga tempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kita kena trek lagi ke dalam tu. Okay, kita jumpa kat sana nanti. Okay, kita dah sampai. Dah sampai dekat ni lah, Lata Penyel ni. Sebenarnya kat sini boleh camping. Cuma kita orang tak tahu, tak ada info. Wah, tu guys, dia punya waterfall. Baik. Aku tunjuk kau. Menarik. Nice shot. Memang the best. Nice. Nice. Yeah. Mandi. Hah? Lau. Mandi. Okay guys, kita dah siap ambil gambar je, tak mandi pun. Sebab kita singgah je. Ni nak ke Keleng pula lepas ni, jauh lagi. So kita nak keluar ni. Okay, kita dah sampai kat parking motor ni. Kita dah nak gerak balik lah. Ni kita nak ke makan weh. Makan cari warung mana yang dekat, kita pergi makan dulu. Baik. Okay guys, kita pergi makan dulu.
terkusut ku simpul agar menjadi rapi. Demi menjaga hatimu ku rela mengalah selalu. Mengapa kau berubah laku? Inikah yang harus ku terima di atas setiap sekian lama? Engkau menjadikan aku pelakon dalam sandiwaramu. Cintaku, rinduku, bukannya yang terkusut, ku ikat, ku belai dan ku simpul. Hati ingin berbicara, hati pun sering bertanya, di mana ujung jalan cerita? Bukannya di bibir tanpa sebarang nafkah. Selangkah engkau pergi, seribu langkah aku mengejarmu. Okay guys, kita dah sampai kat kedai makan. Dah makan pun dah. Siap memang lapar. Bong Dia yang ada kita makan lah. Dia betul dalam perut. Setinggi mana engkau membawa diri akan aku daki. Sedalam mana kau coba menyembunyi akan ku selami. Biar terbukti, biar bersaksi, cinta kita, cinta tersimpul rapi. Okay guys, kita sekarang berhenti sekejap. Sekarang pukul 1.20. Kita berhenti kejap, rehat, minum dekat Petron Kinding. Kinding. Kita lepak dulu kejap kat sini. Mendung macam nak hujan. Kalau dah tak hujan lah. Destinasi seterusnya adalah ke Tambun. Kita nak ke Tambun. Lepas tu pergi Kelly Castle. Nanti lepas Kelly Castle tu tak tahu ke mana lagi. Right, jumpa lagi. Tengok ni motor kita bang. Aduh, motor nampak tak? Inilah seller ni. Macam mana nak masuk bandar ni? Kita nak masuk Tambun. Foto-foto ni malu pula. Inilah puncanya ni ha. Takut kotor, jangan ikut. Mantap. Boleh? Boleh. Tak lah. Kita basuh motor dulu guys. Kita kasi cuci dulu kita punya motor. Yang kita nak masuk bandar. View tu cantik view tu Nampak tu ada gunung-gunung. Memang cantik lah, nice. Kita budak ni kat sini. Kata kalau takut kotor jangan ikut. Dah nak masuk bandar bersih lah. Okay. Mesti kena cantik. Apa? Bersih lah motor member. Kata kalau takut kotor jangan ikut. Itu tadi. Dah lain lah, dah dapat kawash. Awak memang cepat dia bolak-balik kan artinya. Kita nak masuk bandar. Baik. Kotor sikit lah. Boleh lah. Okay, tak apa, nanti balik ni bersih. Alhamdulillah, bersih lah. Dah boleh masuk town gitu kan. Okay guys, jumpa dekat Kelly Castle.
Okay, Assalamualaikum guys. Kita dah sampai dekat Kelly Castle. Sekarang hampir pukul 3 Kita sampai Kelly Castle. Nampak tu Kelly Castle. Lepas sini kita akan naik ke atas lah. Hari ni ramai babe. Sebab hari Ahad kot. Hari Ahad ni Sabtu. Wah, ini Sabtu. Ramai pelancong. So kita akan naik atas lah. Ni cameraman kita. Let's go. Ayo. Okay geng, kita dah masuk. Tadi bayar tiket kat sana pakai QR code RM17. Nanti dia orang akan ambil gambar sekali lah. Tu gambar tu pulang korang kau nak pergi ke tak. Okay, inilah castle-nya. So kita nak jalan-jalan ambil gambar sama fotografer kita Denmark. Nice tu. Ni tangga untuk kita naik atas lah. Kita nak masuk dalam masjid ni. Masjid lah, castle, istana. So kita ambil gambar random. Siap Allah ni gambar siapa dia ambil. Nanti kita masuk ke dalam. Lupa nak rekod kat atas tadi. Apa yang kau buat kat atas tadi? Aku buat random foto. Aku ambil semua yang cantik-cantik je. Nanti boleh tengok dekat ClickPick foto. Gambar bang. Tak apalah, kat atas tu pun tak ada apa pun. Cuma lapang je. Okay, kita nak gerak ke hotel. Aku nak balik dah ngantuk. Ngantuk Nak. Hari pun nak hujan. Kita gerak dulu bye. Okay guys, kita dah siap-siap nak gerak. Kita nak gerak balik ke, bukan balik lah, pergi hotel. Sebab kita nak bermalam malam ni dekat Tanjung Malim. Tanjung Malim? Dekat Tanjung Malim. Tak jadilah nak camping. Sebab cuaca pun macam nak hujan. Jadi kita pilih tidur kat hotel lah. Ni member tengah set naik. Okay, jumpa dekat hotel nanti. Okay, sekarang kita berada di Gopeng. Kita dah sampai Gopeng guys. Kita nak menuju ke hotel Hotel California. Hai guys, sekarang kita dah berada di Behran. Tak jauh lagi nak menuju ke penginapan kita. Hujan guys, basah baju. Ramai lagi laju. Tak dengar lah, tak dengar apalah, ikut Kiri belakang kanan, kiri kanan. Macam itu ikut arahan. Okay guys, jumpa dekat hotel je lah. Hujan ni. Basah Jadi sampai guys. Okay guys, aku dah sampai dalam hotel pun sebenarnya. Tada, ni lah bilik tu orang. Tak tahulah berapa ringgit ni sebab Alau yang settle dan semua. So dah sampai ni, aku nak mandi. Tengok nanti malam tak tahu apa aktiviti. Nak review bilik ke? Tak payahlah review lah sikit. Ni tak tahu berapa ratus, tapi kita tengoklah apa yang ada. Katil 2, TV set. Ni dia punya bilik air. Jadi mantap. Ni dah berapa ratus?
RM90 satu malam. Okay, jumpa lagi malam nanti. Okay guys, sekarang pukul 8.07 kita nak pergi makan dekat Hub Art. Nah, tempat arwahnya Muhammad Khalid. Masalah ni. Kita gerak dulu. Yeah, inilah dia suasana malam dekat sini guys. Suasana malam dekat sini beginilah. Katanya ada budak-budak upsi kat sini. Mana tahu ada yang berkenan. Cik boleh pula. Okay, kita nak pergi makan. Jumpa dekat tempat makan nanti, okay? Okay guys, kita dah sampai dekat Art Hub. Tada! Ini dia. Ada warung Pak Jabir. Hah? Boleh. Ya, kita masuk dalam. Okay guys, ni menu kita malam ni. Nasi goreng petai Kak Limah Mengilai, nasi goreng daging, air kosong lempengnyok. Lepas tu dah habis. Tak sempat nak review guys. Dah lapar sangat dah. Habis. Cik Den lagi bayar. Terima kasih Cik Den belanja. Tinggalkan ego kita di sini. Nice. Ni, nyala puasa. Ini dia. Ni antara apa yang ada kat sini lah guys. Aku tunjuk kau. Ni Motadari, Sudirman. Yang ni aku tak tahu. Ni kartun ni. Ni bukan. Ada lagi lah foto semua. Kalau ada kesempatan dah datang kat sini tengok. Okay guys, setiap bahagian ni ada banyak ni lah, poster-poster arwah punya filem. Buana Roh, Laksa, Zom di kapal pisang. Banyak lagi lah dalam sana. Okay, kita nak gerak. Nak pergi Dobi. Apa di belakang? Dapur. Dapur kan masuk. Okay guys, kita dah nak gerak. Nak pergi Dobi. Dobi, baju pun tak basuh lagi banyak. Mana siap aku punya slipper. Okay, beginilah dia suasana dekat sini. Tu ada beca, ada ni bot Hussein ni. Kalau kau perasan lah, ni adalah bot Hussein dan warung Pak Jabir. Brother dah standby nak ambil gambar. Sekejap brother, saya petikkan gambar. Guys, kita nak ke Dobi. Dobi tak jauh pun daripada tempat kita menginap. Kalau jalan kaki boleh, tapi kalau nak keluar makan ni, pergi Dobi terus. Tapi mengapa hanya sementara? Aku tahu tadi aku dengan dia. Cinta yang menyala padam tiba-tiba terkenang kembali lagu kisah lama. Kemesraanmu. Okay, kita dah siap mendobi. So kita nak balik bilik tidur. Esok nak pergi Fraser, lepas tu Bukit Tinggi,
Genting, lepas tu balik Pontianak. Bukan, kita akan singgah Melaka untuk hari terakhir. Okay guys, kita nak gerak, nak tidur. Jumpa kat bilik nanti. Okay, kita menuju ke bilik kita untuk berehat. Okay, pukul 12.30. Nak makan ni, lapar lagi, nak makan lagi. Ikut. Robot aku. Aduh. Tinggi, minum. Minum sarbat.